Acik, terima kasih banyak Acik. Allah. Acik minta maaf saya mengganggu banyak Ya, Acik. ya, tak Acik, apa. saya doakan semoga Acik dimurahkan Amin. rezeki selalu. Amin, amin. Dan dipermudahkan segala urusan Acik. Okey. Acik, terima kasih banyak Acik. Okey Cik, saya maaf saya mengganggu Acik ni. Dah, pagi dah. Oh nak kemana? Dah habis dah? Alhamdulillah. Murah rezeki Acik. Acik terima kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga dimurahkan rezeki Acik. Saya Amar Haziq. Nama Acik apa? Muhammad Amin. Ui, memang orang sini orang luar. Orang luar. Acik, saya nak tanya 3 soalan boleh ke? Okey. Saya nak interview sikit tau. Okey, boleh. Acik jual apa ni? Saya pakcik jual putu bambu world dengan pau. Oh, dengan pau. Ha. Wah, Acik dah berniaga berapa lama ni? 7 tahun, 8 tahun kot. Alhamdulillah. Kenapa Acik pilih berniaga ni? Pasti pesara. Jadi pakcik bila pesara, apa duduk rumah, duduk rehat pun malah lah, baik niaga sikit-sikit. Buat sesuatu Ya. Dan satu lagi soalan. Ha. Acik buka kedai ni Ha. perlukan modal ke? Ya, pasti. Pasti Pasti kena keluarkan modal. Oh. Lebih kurang dalam 10,000 kot. Pada tengok wang yang cari. Ya. Tengok wang lah. Alhamdulillah. Ya. Dimurahkan rezeki. Amin. Dan lagi satu saya nak tanya soalan Acik. Waktu Acik buka kedai ni, apa titik terendah Acik? Apa orang kata apa kenangan paling pahit sekali Acik pernah rasa waktu buka kedai ni? Tak ada pelanggan. Tak ada pelanggan. Pernah rasa tak ada pelanggan Acik? Tak ada. Sampai jualan tu betul-betul makan tak lepas masa tu. Allah Akbar. Bukan kata berterusan lah, tapi lepas tu Alhamdulillah dia naik. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Ya. Soalan terakhir saya Cik. Ya. Ramai orang kat luar sana tu nak buka kedai Cik. Okey. Apa pesanan Acik kat orang luar tu Acik? Kena jujur. Kena jujur. Jual jujur. Pastikan makanan kita berkualiti. Makanan berkualiti. Itu saja pastilah pesan. Kena selalu bersyukur pada Allah apa saja kita dapat. Alhamdulillah. Okey deh.